jadi semula jadi. Lepas tu bila guide tengok macam ini kepala lembu. Kena buat nyanyian ataupun visual. Baru diorang tangkap. Kalau kita suruh diorang tulis je tak, nanti diorang agresi. Engkau hafali ya sahibul kafi. Entah tadi dulu. Sekarang kita orang tengah tunggu Nabil tiket. Adi Osman. Bibi Lada. This is off record. Okay, sekarang kita dah sampai dah UiTM Puncak Alam. Okay, untuk kita lah yang datang. Kita tengah nak sarapan, nak tunggu nasi lemak ke, mau lagi 2 jam, sejam. Kalau tak, pergi beli terus tak apa. Pergi beli terus. Itu kat terus dengan bulu. Cerita ni kan? Hai. Cakap orang melambat dia mau dibuat tadi. Dia yang merisaukan sepatutnya. Tu kurtu. Baik, tepat sampai. Kenapa Encik ke lambat? Saya lambat sebab tolong pakcik je buat nasi lemak tu. Tolong dia buat sampai. Itu dah kesel dah. Sampai nasi lemak pun lupa nak beli. What do you want to eat? Nak makan I want to carbonara. Kau bayang kau kafe pun ada jual ni. Come on, cha with me. Oh, beat dia. Aduh. Okay. Okay guys, sekarang kita dah berada dekat UiTM Puncak Alam untuk showcase budak dari Creative Motion. Technically, setiap hujung SEM, budak-budak SEM 4, diorang akan ada showcase lah, diorang tunjuk diorang punya final year project diorang. Dan before diorang masuk ke dalam industri as a intern. Rasa kelepas. As a clever. Meanwhile. Okay. Where's the music, man? Okay, ayo let's go. Naik. Holocode ni sebenarnya DJ performance system. So a lot of DJs struggle untuk interact dengan audience. In a way, DJ punya performance system Holocode ni is encouraging the DJ performer untuk interact with the audience. That is my problem statement. Saya suka sebab kreatif dari segi selection tu dan juga movement tangan tu lah. Dia ada apa namanya? Yang hand tracking tu kan. So memang kenalah dengan konsep Akmal. Tahniah Akmal. Yay! Thank you. Selepas je kita tahu history semua background sepak takraw wanita ni. Kat sini objektif dia saya nak bagi dia orang experience macam mana jadi player takraw dekat dalam court. Bila masuk di dalam marker ni, dia akan tunjuk yang apa nama position, lepas tu dia punya specialty lah, dia punya specialty, dia punya tugasan dalam court takraw ni. Juga kalau kita pergi dekat takraw, tunjuk. So dekat sini kita go in detail apa teknik tu punya movement. Lepas tu dia orang punya contact area. Oh ya, asal jadi
Thank you. Nice. Congrats Amir. Thank you Amir. Roger. Dapat intern kan. Thank you. So bahagian area ni adalah bahagian sports lah. Depan takraw, dekat sini skateboard. Skateboard dekat sini saya kaitkan skateboard dengan mural sebab dua benda yang sama. So dekat atas ni tahu billboard dekat PV yang anamorphic terkeluar tu. Yang kat atas ni saya cuba buat tapi yang ada budget punya version. So dapat lah dia nampak terkeluar apa semua tu. Nice. Yang kedua yang bawah ni more kepada immersive projection. Walaupun tempat yang kecil tapi dapat rasa ada depth dia, kedalaman dia. Yeah. And then ketiga saya adalah interactive visual. Saya tunjuk dulu tulisan dan conteng. Okay, depan kamera ni dia target daripada point finger dengan thumb finger. So ni untuk brush biru lah. Nak besarkan. Cuba buat. Ya. Nak try boleh try. Oh, tukar colour. Thumbs up. Yes. Ke buat yang lompat tu naik atas palang tu ke? Janganlah. Dia kata tu demo tak boleh nanti patah ni. Ya ke? Ni wakil KL. Tak ada. Jatuh jangan ni Sikit. Mas. Macam mana awak bagi melompatkan benda tu? Macam mana melompatkan? Sekali lagi. Slow mo sikit. Alamak, terkelip mata. Jangan. Ya, saya dah naik, semua orang akan duduk. Based on dia punya expression, kita baru pergi dia punya first schedule. Falak. Dia cerap bintang, menentukan zul kaidah, zul hijjah. Waktu raya, Waktu waktu bila. puasa. So yang KD2 saya adalah interactive dashboard lah. Kita tahu fakta-fakta yang ada di balik shot langgar. So cara kita nak interact, just hover dekat webcam, nanti ada mouse. Lepas tu kalau nak tekan, kita pinch. Break dengan real life, dia macam AR. Kalau kita sambung lagi. Nampak? Kan UFD adalah Jadi ada jump scare tau. Saya tak buat game masa. Ni sumpah macam real. Tersangkut dekat tangga tu. Ada jin yang tahan. Yeah, kali ni diorang episod ke? Kelima kan? Gila pun dah Lupa. Ni Aisyah introduce yourself. Hi guys, my name is Aisyah. Nervous. Best tak jadi host? Best, seronok sebab dapat interview guest-guest. Lepas tu pair dengan Abang Hasnul. Thank you sebab get a podcast kita orang dekat sini. Tapi sekarang Aisyah dah berapa banyak Aisyah dah pernah jadi host? Untuk host tu banyak kali jugalah. Tapi kalau macam host yang besar macam ni dengan guest-guest yang ada nama sini, this is my first time lah. Tapi sebelum ni pernah jadi interview M. Nasir. Oh ya ke? Oh, yang video tu Yang apa? Masa study Time tu saya tengah intern. Kat mana rasanya yang Dekat Ronggeng, studio Ronggeng. time tu kat Ronggeng Ya, kita ada staff baru. Laki dia. Wanita soleha. Terima kasih juga kepada Zeus Coffee dan juga Music Place yang telah menemani kita sepanjang podcast episod ini. Pakaian tu.
Berapa banyak bintang di langit kau kaji, engkau hafali ya sahibul kafi. Tak akan sama binatangku lagi yang engkau kenali di dalam hati. Tentak tadi dulu lagu marah sederhana. Kat sini ada peta Gua Tempurung. Gua Tempurung ni dia ada peta dia tapi sangat lama, which is 1989 punya peta. So saya improvise peta tu menjadi Gen Z punya type. Kenapa Gen Z? Kenapa tak millennial? Sebab saya Gen Z. Okay, mantap. Okay. Entrance platform dia ada kepala lembu. Kenapa benda-benda ni? Sebab Gua Tempurung ni formation dia sangat special. Dia terjadi semula jadi. Okay. Lepas tu bila guide tengok macam ini kepala lembu. Macam tu dia akan bagi tahulah. Kalau contoh saya masuk jadi kepala lain macam mana? Sebab dia dah keras betul-betul. Oh, dah memang macam tu. Okey. Macam tu. Kat sini ada crawling zone. Cooling zone? Oh, so kita kena tu lah. Dalam bahasa tu dia buat adventure lah. Kena merakak. Macam ni? Macam tu. My title is Suri, Legacy of Modern Malaysian Women Empowerment. This innovation of the campaign, I make it more like interactive and immersive exhibition so that people, more younger audiences boleh engage lagi dengan the empowerment messages. Guys, You can take a seat, play the PSA for you. In every step we took, their eyes staring, expecting us to follow them. Instead, we create them. We are one, and what we are so much more. It could be you. In every step, Nampak ya? Jadi ada kerentaan. So how it works, you scan the QR code on the posters and then you allow camera access and then you can pose and take pictures with the Campur raya kan? Nanti keluar filter. Ya, boleh ambil gambar. Kita sikit ikat dapat. Okay. Betul je kan? So dalam tasik tu ada 2 ekor naga. Betul ke? Ha? Benda tu betul ke myth? Dia myth. Dia mitos. Myth. Kita tengok cerita. Boleh ring? Boleh balik. Musim tempuyur datang lagi. Iklan. Suripah. Begitulah Alkisah juara yang hewas. Nari tak? Kata ikan diambil daripada nama selam, eagle. So gerakan tarian tu pun diambil daripada pergerakan burung elang. Ya, betul. Motion capture di mana saya buat satu karakter yang lengkap berpakaian baju tradisional Sabah. Untuk kali kedua saya ni saya perkenalkan dia punya pergerakan melalui motion capture ni. So orang boleh belajar tarian. kau budak kelas dia panggil. Kita pergi makan dulu tengah hari. Rest. Kita pergi kantin. Bukan kafe, kantin. Cantik gila. Ni apa sekolah? Kantin. Lepas tu kat kata, sorry Kak tak habis belajar. Surah kat mana sini ni? Surah dia kat tepi kantin tu. Kantin. Kantin juga. Hari ni kita terlalu ramai legend-legend yang datang kat studio kita. Kita punya one of legend juga. Tadi kita ada Gambit Saifullah ni. Kamu kenal ke? Gambit. Kamu kenal ke? Oh ya. Dia uncultured. Uncultured. Tak, maaflah kita tak suka tengok movie ke drama. Saya memang tak tahu.
juga. Kita ada fan screening. Kita dijemput lah. Alhamdulillah dijemput oleh Farhan untuk join screening time Mojo Kogila. Screening time screening. Fan screening. Fan screening. Macam kita orang ambil daripada MRT Taman Jaya. Terus pergi ke ambil platform 1 nak ke arah KL lah. So tapi kita akan boleh tengok Puteri. Apa sedih. Kenapa Puteri sebab ada dekat? Puteri dengan apa sesuatu kaitan dia. Dia ramai dah. Tengok penuh. Kabaran kita sekarang dah pukul 6 lebih. Jadi MRT akan penuh dengan orang yang balik kerja. Tengok kerja dia. So kita lah orang yang balik kerja memandukan trend tu. Ya. Pagilah orang nak buat konten. Tapi punya start tu pukul 7.30. Setengah ambil tiket. Start mungkin 8 Oh, lama juga macam tu. Kita boleh sempat lah nak beli apa-apa kalau nak. Beli popcorn ke air ke. InsyaAllah Mira. InsyaAllah. Sekejap tengok balance dulu. Tengok balance band dulu. Habis lah. Mira masuk. Dah mau mata je. Lagi 3. Lagi 4 lah. Kita boleh keluar dah. 4. Dia nak keluar. Okey dah. Oh, tu besi belakang. Jauh. Air boleh pegang besi tu. Air belakang ada besi lah. Tak ada, dia terlalu dekat sangat. Kena pegang macam Laila. Aku dengan Anis ni memang tak boleh. Tak boleh pegang besi tu. Nanti kita dah sampai dekat LRT Pasar Seni yang kita nak susun MRT. Lepas tu baru shoot ke arah KL. KL kita akan stop kat mana? KL kita akan stop kat mana? Konkret. Ya. Weh. Beratur lah. Kena beratur. Bagus. Ya. Macam semua orang tak ada energi bawa balik kerja. Kenapa nak buat lekuk cerita boleh lekuk tertentu? Satu lah untuk laluan sembuhkan. Semua tak ada siapa berebut-rebut. So kita kena beratur. Walaupun bentuk ular lah. Bentuk ular yang beratur. Okey, tak rugi siapa-siapa pun. Sama-sama naik juga. Kau bosan common sense macam ni. Mau kita ni. Kalau tak nanti kalau kita potong tidak orang macam ni kena cekak. Something benda yang boleh di proud of Malaysia. Beratur. Kalau tak nanti kita kena ada sarcastic faces pandang kita. Kau dah kenapa je? Bagi saya. Tapi tak apa, sebelum orang bagi kau dah bagi dulu. Bagi untuk orang yang melanggar lah. Oh, okey. Bukan kita menyokong lah kan. Dah bergerak. Kanan. Tangga je. Tangga boleh turun. Tak berjauh sangat dia. Tak sama dengan aku. Daya pegang betul Daya. Pegang betul. Jangan pegang bahu macam tu. Kena pegang macam ni. Pegang macam ni lah. Sekarang aku nak jatuh aku macam ni. Orang macam tak suka mesti. Hai, Assalamualaikum semua. So saya buat projek tentang Ecovel. Kalau korang perasan zaman sekarang macam dah ramai kan nak pergi balik ke dunia nostalgia. Even pakaian sendiri pun dah macam nak bring back to the retro style. Sebenarnya ni bukan sekadar trend je. Ada research yang buat kenapa benda ni wujud sebabkan orang zaman sekarang nakkan emotional connection. Ya, betul. So that's why saya buat saya punya projek ni. Tempat di mana orang nak seeking the emotional experience. Mengambil kenangan lah. Ambil kenangan memang.
lah. Kalau tengok dekat sini pun mostly barang-barang ni yang saya pergi macam explore ada daripada kafe vintage. Saya tengok macam okey ni kalau ambil barang ni boleh datangkan mood nostalgia tu. Macam ada kerusi tu kan, kaset kat situ pun ada juga. Lepas tu ada radio tu pun saya bawa juga dekat situ yang Bone Collection punya. Thank you. Thank you. Sorry. Sorry, tak lambat. Alright. All the best. All the best. Thank you. Okay, kita kena keluar balik sebab kita nak ambil barang-barang equipment untuk nak buat konten game kita. Buat konten. Kita. Apa tak? Sudah keluar suara besarnya. Ya Allah. Kita dah siap dah kita punya setup untuk konten TikTok game KL Podcast Studio. Nantikan. Shoo. 12 seconds later. Kita start dulu dengan Aiman. Ush, Gen Z do it smart. Okay. Gen Z do it smart. So kita nak ketengahkan masalah kewangan tentang Gen Z lah. Contohnya overspending, the accumulation dengan ni lack of saving. So Gen Z kan macam tu kan. So Gen Z? Kita lebih fokus pada BPNL sekarang ni, buy now pay later kan. So pay later. So kita nak bagi awareness lah untuk Gen Z ni berjimat-cermat. So boleh tambah duit sini. Dia warna neon hijau. Ya. Nampak sikit. Alamak, dah lebih Sebab belanja Gen Z dia biru kuning. Aduh. Oh, design awak saya Oi, terima kasih. Memang industri standard. Betul. Saya suka. Pemilihan gala memang dah mantap dan KD awak memang pilihan yang tepat juga. Alamak, terima kasih banyak-banyak. Kena sebut Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Kurang juga. Terima kasih. Tahniah. Kita orang sangat puas hati. Saya buat ni sebab mostly Taipei ni orang kenal sebagai heritage, macam banyak the first hospital, penjara, kereta api, and I think I nak highlight juga makanan yang menarik kat Taipei ni. Kat sini each content start from breakfast sampai dinner. Ketiga pasal projection mapping. Cuba duduk. Yang ini Dia macam nak visualisekan apa yang orang autism rasa lah. Diorang punya sensory issues tu. Jadi kita tak boleh tahu pun benda tu secara betul rasa macam mana. Jadi saya cuma visualisekan pada pandangan saya je lah. Betul lah. Dia rasa baju tu dia tak suka. Dia ada certain autism yang dia punya dia punya sensory baju ke apa benda-benda yang tak suka. Tak suka. Kalau sempat apa benda yang nak boleh ubah lagi? Apa yang boleh ubah? Nak diimprovekan lagi lah. Maksudnya satu perfect. Tak tahu. Tak apa lagi, cukup je yang ni. otak dia dah macam kosong dah. Tak ada kot. Kalau diberi peluang pun tak nak kot. Biarlah saya dah reda dah. Peluang lah. E untuk apple. P untuk pal. Game ketiga tu sebab yang ni lah, mereka punya huruf N ni terbalik. So mereka selak-selak buku mereka. So saya cakap saya kena buat game ni untuk orang tahu huruf tu macam mana. So diorang kena main game ke apa latihan, so kena buat nyanyian ataupun visual. So baru diorang tangkap. Kalau kita suruh diorang tulis je tak, nanti diorang agresif. So biar diorang leka lah dengan aktiviti. Okey. Tak nanti diorang paling-paling barang macam tu. Apa perasaan lepas dah dapat pamerkan, and then apa yang boleh conclude lah? Saya rasa gembira, saya rasa macam wah hebat juga saya untuk menghasilkan daripada hasil interview kan. So rasa saya mampu juga walaupun ramai, bukan ramai lah, macam mereka takut sebab tajuknya berat untuk saya buat, tapi saya tetap teguh lah untuk menghasilkan dengan baik. Bagus. Saya suka dengan satu awak punya daripada cikgu tu, apa yang cikgu punya observation cara learning tu, dan awak upgrade yang lebih bagus lah. Tu yang saya suka lah. Betul. Tenang. Alright. Thank you. It's a wrap. So yang ni kita dah siap pun shoot content semua game dengan student dengan lecturer kat sini memang sporting. Ini first time pengalaman Anis join FIP Showcase. And bagi Anis, diorang punya artwork semua sangat menarik. Yes, and
sangat cantik lah. Tak expect diorang boleh buat lah. Yes, tak expect diorang boleh buat sehebat itu. Sekarang kita orang tengah tunggu nak ambil tiket. Thank you so much. Makan je lah. Hai. Dia dah nak rekod ni. Peran daripada company apa? Xavier Naka. Apa yang kita orang buat, kita orang cover for teknologi, Okay. live, e-mobile, telco, and then sport juga. Banyak lah kita orang cover. Apa yang Farhan expect untuk diorang lepas tengok movie ni? Okay. Saya harap diorang enjoy lah. Sebab filem ni orang kata romcom. So romcom ni dah lama tak ada di television dan ya, enjoy dah. Sekarang pukul apa? Sekarang pukul apa? 3.30. 3.30. Saat ku jumpa dirinya di suatu Patut kena tengok cerita macam mana? Dia kena dongak lagi. Over sangat. Nanti kita try demo pas-pas kan. Dia orang buat thumbnail macam Ain buat sesal klepes macam mana? Baik, apa kata kita jerit dan tepuk kuat-kuat untuk Mojoku Hilang. Wow, drama happening sangat hari ini. Kita nak perkenalkan kepada anda bintang-bintang filem yang akan bersama dengan kita. Ini dia, kita perkenalkan kepada anda Adi Mafma. Dato' Awad dan Miss Harika. Tepuk kuat lah. Okey. Bersama-sama dengan kita, ini dia Alia Mak. Dan also untuk anda, tuan pengarah kita, Nindi. Sekali lagi, ya jerit lah untuk Budaya Seri. Kita sempatkan kita nak dengar sepatah dua kata mereka? Boleh. Kita A few inches later. Nasib baik Pak Bang. Sebab ni aku punya orang diselamatkan. Nak orang kau Daya. A few moments later. Ada air dengan dia. Dah kenapa kita ada kat situ? Yeay. Boleh. Sekarang apa? Sekarang pukul 12 dah weh. Okey lah, dalam 7 per 10. 7 per 10. Kalau ni 8 lah. 8. Part komedi okey lah, lawa okey lah. Lepas tu dalam masa yang sama cerita ni dia ada banyak pengajaran juga. Ada nasihat macam pasal family apa semua. Kira 8 per 10. 8 per 10 sebab kami komedi dia sampai cerita Mira aku boleh tipu. Ya weh, aku boleh tipu. Lepas tu part yang dia nyanyi lagu apa sempurna tak? Sempurna. Lepas tu aku nak nangis. Dia nak highlight drama ke lah. Tak boleh. Betul lah. Tak kenal lah. Tak kenal. Hari ni tak jumpa.